Boxer yang orang handsome dia pakai, David Beckham, Justin Bieber, boxer Calvin Klein. Aku personally aku memang dah pakai dah boxer Calvin Klein ni dah lebih daripada 5 tahun, masih elok cantik tau. Tapi sebabkan dah lama sangat, jom kita repeat order. Kalau beli online ni harga dia lebih berbalik lah untuk 3 boxer macam ni tau. Kau boleh tekan dekat beg kuning kat bawah tu. Tengok harga dia berapa. So jom unboxing. Fun fact about boxer Calvin Klein ni kan, korang tahu tak, Justin Bieber kan dia ambassador Calvin Klein kan, dia pakai boxer ni pakai buang tau. Literally dia tak basuh, dia pakai dan buang sebab stok dia dapat beribu-ribu setiap tahun tau. So memang mind blowing lah benda tu. So ni lah dia boxer daripada Calvin Klein. Dia ada banyak lagi lah pilihan design, pack warna yang korang ambil tau. Macam aku ambil satu warna hitam, satu warna biru macam ni, last kali warna grey. Kalau macam aku dulu sebelum ni aku ambil 3 terus tau warna hitam macam ni. Tapi kali ni aku ambil 3 warna yang berbeza lah. So macam nice juga lah. Material dia 95% ketin, 5% spandex. So material dia memang sangat best way. Dia stretchable, selesa gila bila pakai tau. Dekat bahagian Itchy Boss ni dia double layer. Lepas tu dia ada macam bojolan sikit lah. Serius, memang best way pakai boxer Calvin Klein ni. Jadi memang boxer orang-orang have and handsome je lah pakai. Kau minat dengan boxer yang nampak macam orang have, orang handsome macam ni juga, kau boleh tekan kat beg kuning.